17 penjawat awam, remaja dan warga emas antara lebih 200 pengunjung sebuah pusat kesihatan di Ibu Negara yang ditahan selepas disyaki terbabit dalam aktiviti hubungan songsang. Seorang warga emas berusia 66 tahun dan pelajar Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA antara 13 lelaki ditahan selepas disyaki terlibat aktiviti hubungan songsang. Ia susulan sebuah pusat sauna di Perai, Pulau Pinang diserbu malam tadi. Malaysia dikejutkan dengan satu siri serbuan yang menjentik hati nurani umat Islam secara kolektif. Bermula dengan 201 individu yang ditahan di Chowkit, Kuala Lumpur dan kemudian di Pulau Pinang dengan penahanan 13 individu lain termasuk warga emas di pusat hiburan dan sona tertutup. Di atas kertas, ini hanyalah kes serbuan maksiat biasa oleh pihak berkuasa. Tetapi kebenaran di sebalik isu ini jauh lebih rumit dan menakutkan. Ia bukan sekadar isu moral peribadi, tetapi menunjukkan kesan daripada kes Iki Putra dan Nick Ilin beberapa tahun lalu. Ia adalah pertembungan antara mahkamah sivil dan mahkamah syariah yang terikat. Dan yang paling mengejutkan, ia merupakan krisis HIV yang tidak diketahui umum. Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domir TV. Untuk memahami krisis ini, kita perlu melihat bagaimana sistem undang-undang kita berfungsi. Ironinya, pihak polis telah menjalankan tugas mereka dengan cemerlang. Namun, keesokan harinya, kita membaca tajuk berita yang menyatakan bahawa riman ke atas individu-individu terbabit telah ditolak. Mengapa? But the thing is what is crucial, benda yang paling mustahak adalah bila kita melakukan satu program pasal undang-undang, ianya menghasilkan impact positif. This is what we want. Tapi kita kena ingat, setiap kesalahan-kesalahan ni dia ada ingredient dia, ada intipati dia, ada keperluan-keperluan untuk setiap offence. So, it's not simple as that. Kita siasat di bawah meliwat ni, it's not simple as that kita nak tuduh orang meliwat. Especially for this type of social negative activity. Ramai yang masih tidak sedar satu fakta yang menakutkan. Akibat keputusan Mahkamah Persekutuan dalam kes Iki Putra dan Nick Ilin, kini menjadi hampir mustahil untuk mendakwa dan mensabitkan kesalahan ke atas mereka yang melakukan hubungan songsang walaupun pelakunya adalah umat Islam. Di dalam kes Chowkit, dilaporkan lebih 100 daripada mereka yang ditangkap adalah orang Islam. Meskipun terdapat video sebagai bahan bukti, hakikatnya tiada tindakan boleh diambil. Kuasa undang-undang syariah telah dilumpuhkan. Meliwat merupakan satu dosa besar dalam Islam. Tetapi akibat penghakiman kes Iki Putra, Mahkamah Persekutuan memutuskan bahawa negeri tiada lagi kuasa untuk menggubal undang-undang jenayah yang sudah wujud dalam senarai persekutuan oleh kerana ia berlapis. Inilah interpretasi baru yang telah mengubah lanskap negara. Mahkamah kini berpandangan oleh kerana jenayah liwat sudah ada dalam kanun keseksaan, maka enakmen jenayah syariah negeri tentang liwat adalah terbatal. Implikasinya sangat dahsyat. Asas penggubalan jenayah syariah sedang runtuh satu persatu. Hari ini jenayah liwat, esok mungkin jenayah judi. Sejak sebelum merdeka, umat Islam dilarang berjudi di bawah undang-undang agama. Tetapi dengan alasan kes Iki Putra dan Nick Ilin ini, undang-undang judi syariah juga bakal dijatuhkan kerana ia bertindih dengan undang-undang sivil apabila mana-mana individu mencabarnya kelak. Maka kita bukan sahaja hilang kuasa menghukum, tetapi juga sedang menyaksikan cara hidup umat Islam yang diamalkan sejak sebelum merdeka sedang diubah secara paksa melalui keputusan mahkamah. Jelasnya merujuk kepada jumlah kes HIV menerusi risiko homoseksual atau biseksual sebanyak 2,037 kes dilaporkan pada 2024. Bilangan ini meningkat 2% jika dibanding dengan 1,995 kes pada 2023. Tidak boleh dinafikan
Kegiatan homoseksual membawa kesan fizikal yang nyata kepada umat Islam. Kita perlu lihat fakta tanpa diselubungi emosi. Laporan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM 2024 mendedahkan satu realiti yang pahit. Punca utama penularan HIV hari ini bukan lagi jarum suntikan dadah. Statistik menunjukkan 96% jangkitan baru adalah melalui hubungan seksual dan daripada jumlah itu, 64% disumbangkan oleh hubungan MSM, male sex male, atau dalam bahasa mudah, hubungan seksual antara lelaki dan lelaki. Maka kegiatan yang dilarang sama sekali oleh agama Islam terbukti sangat memudaratkan manusia, iaitu penyebaran virus HIV. Malangnya, golongan yang paling ramai terkesan adalah anak muda berumur 20 hingga 39 tahun. Golongan yang sepatutnya menjadi tulang belakang ekonomi dan kepimpinan negara pada masa hadapan. Ketahuilah bahawa ia bukan lagi soal pilihan peribadi yang dicanang naratif liberal. Ia telah menjadi wabak yang akan membawa kepada keruntuhan masyarakat. Maka apakah jalan keluarnya? Kita sudah tiada pilihan. Kita tidak boleh sekadar bising di media sosial. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan undang-undang syariah kita daripada terus terbatal adalah melalui pindaan perlembagaan persekutuan. Gerakan ini bukan gerakan politik kepartian dan pindaan ini tidak akan memberi kesan kepada orang bukan Islam. Ia semata-mata untuk memulangkan kembali hak negeri untuk menguruskan jenayah syariah umat Islam. Hak yang telah kita miliki sejak sebelum merdeka lagi. Naratif yang sepatutnya ke hadapan adalah mudah. Umat Islam mahu pindaan perlembagaan segera sebelum benteng undang-undang kita runtuh sepenuhnya. Jangan tunggu sehingga anak cucu kita berhadapan dengan masalah moral yang tidak terkawal hanya kerana kita tidak indah akan situasi yang wujud hari ini. Namun undang-undang semata-mata tidak cukup. Undang-undang hanya menghukum fizikal, tetapi ia tidak merawat jiwa. Dunia luar sedang menormalisasikan homoseksualiti atas nama hak asasi dan kebebasan gaya hidup. Naratif ini sangat licik dan memukau generasi muda. Hanya Islam yang mampu melawan naratif ini dengan hujah fitrah dan maruah. Kita perlu memahamkan masyarakat bahawa Islam melarang perbuatan ini bukan untuk menyekat kebebasan, tetapi untuk melindungi keturunan, kesihatan dan kehormatan manusia daripada runtuh menjadi seperti haiwan. Malah Islam menitik beratkan kesihatan masyarakat yang wajib dilindungi daripada penyakit seperti HIV. Kepada ibu bapa, tanggungjawab ini di bahu anda. Jangan serahkan tugas mendidik akhlak kepada sekolah atau kerajaan semata-mata. Terapkan nilai Islam sejak kecil. Pantau telefon pintar mereka. Kenali kawan-kawan mereka. Dengar luahan anak-anak supaya mereka dapat membesar dalam suasana yang dipenuhi dengan cahaya agama Islam. Jika rumah kita kosong tanpa alunan Al-Quran, maka anak-anak kita akan mudah diisi dengan ideologi songsang di luar sana. Jadikanlah rumah sebagai kubu pertahanan akidah yang paling ampuh. Kegiatan tidak bermoral di Chowkit dan Pulau Pinang bermula apabila kita leka. Desak pindaan perlembagaan. Pertahankan nilai-nilai Islam dan lindungi keluarga serta masyarakat kita.